Dia, aku buat software dah 9 tahun. Aku tak pernah jumpa orang yang buat software begini. And this is enterprise level software. Bukan projek RM50,000 aku tak heran. Aku tanya dia, kau pernah buat ke tak pernah buat? Kalau kau nak ambil bisnes, kau ambil bisnes. Tapi jangan sentuh soal nak deliver in term of software engineering itself. Sebab kita kena buat software ni bila kita siap, kita kena pakai untuk panggil jangka panjang. Adakah kau nak buat siap, dapat duit, kau lari, kau tinggalkan najis-najis kau itu kepada orang yang bakal-bakal kemudian nak masuk ni. Yang ini yang aku tahan. Dan yang paling aku menentang apabila aku buat draft agreement dengan Cik Razi di antara QB dan Mimos. Bagaimana RAS boleh mengubah agreement itu supaya mengikut undang-undang dia. Padahal undang-undang Mimos yang telah buat mengikut CMMI level 3. Doktor selalu mengatakan kita nak jadi software house, international software house. Jikalau beginilah rupanya. Sebab aku dulu pernah dengar tak company medical online. Takut. Medical online budaya dia sekarang aku tengok sudah ada di Quantum Base. Medical online tu dapat projek 300 juta daripada kerajaan. Saat itu ramai pegawai dia bermewah-mewah dan memberi projek kepada orang yang tidak berupaya untuk melaksanakan projek itu. Tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sedikit sebanyak gaji staf dah mula lewat. Klaim-klaim tidak dibayar, EPF tidak dibayar. Di waktu itu staf pun cabut, sikit seorang, projek pun banyaklah terkendala. Akhirnya medical online rebah ke bumi. Tidak ada lagi medical online sekarang. Yang ada hanyalah medical offline saja. Baguslah, kau dedahkanlah apa-apa tak betul. Apa dia cakap je lah. Aku bercakap begini sebab aku sayangkan company aku. Betul. Aku bekerja, aku setiap kali kerja aku fikirkan bagaimana company aku fikir bagaimana company aku nak jana pendapatan untuk bayar gaji aku, bayar gaji setahun lain. Betul. Kita kalau nak hidup memang kita akan selamat kalau kita gunakan kaedah mengampu tak berhenti. Tak komen lain tu. Mengampu bermakna apabila kau bekerja di situ, kau akan hormat Dr. Azman sebagai kau punya bos. Apabila kau tidak bekerja nanti, apabila dia jatuh sakit, aku tidak rasa kau akan melawat di bilik sakit itu nanti. Aku menghormati Dr. Azman bukanlah disebabkan di CEO, tapi keputusan dia yang betul. Aku menghormati Cik Razi bukan disebab dia project manager aku, tapi keputusan dia yang betul untuk kepentingan company itu sendiri, survival company itu. Ya. Agak jauh. Razi mana tu? Razi tu yang duduk dekat cubicle yang macam dekat muka depan Yuzi. Kau tahu Yuzi? Dia tahu. Depan Yuzi. Cubicle ni depan Yuzi. Kau tahu juga? Yuzi yang panjang kan? Dan Razi yang paling sebab projek-projeknya lah. Dia yang paling tua kat kampung kita. Sebab yang anak dia, yang dia tak datang sakit tu? Itu Zafri. Sebab aku baru-baru ni aku turun ke Akaumbi, aku tanya end user, aku tanya orang teknikal itu sendiri, orang unit teknologi maklumat AIM itu, orang yang buat sistem yang sekarang yang begitu stabil daripada scratch, daripada DOS itu lagi. Apabila dia tengok Quantum Base present dan menunjukkan beginilah rupanya satu hari nanti sistem itu, dan mereka berkata kepada aku, kalau begini sistemnya AIM akan tutup kedai sebab operasi akan lumpuh. Ya ke? Teruknya. Memang teruk. Tapi macam ya ke? Aku tak tahu. Dan benda ini aku anggap kemelut begini, aku dah menganggap ini sebagai fardu kifayah dan aku tunaikan tanggungjawab. Sebelum semua orang berdosa, aku buat. Masa aku interview dulu tu, macam mana kau dapat projek AI? Dia bangga memang betul, tetapi kita kena buat dengan betul. Itulah macam dia. Betul lah kau kena betul kan lah. Nanti dia bangga-bangga lah benda implementation tak ada. Kalau aku takut, takkan aku pergi sejauh ini. Aku masuk Quantum Base ni, gaji aku paling tertinggi di dunia aku pernah dapatkan. Yelah, doktor pernah bagi tahu kalau gaji gitu, kalau boleh bagi lebih daripada company. Itu yang aku buat. Kau cakap ni kau cakap dengan dia, you want me to give you more than dia macam
our project now is I can call it a disaster now. Critical level. Bagi aku very critical sebab dia mengharapkan bulan Dr. Wahab Mimos menyanyikan kepada AIM bulan 12 ini. Tapi kita buat sistem integrated microcredit system, bukan integrated prototype microcredit system. Bagaimana kita nak buat dengan baik kalau nasihat aku yang betul tidak mengikut. Tapi aku dengar patutnya kau masuk awal, tapi kau tak boleh masuk awal. Memanglah sebab aku sebenarnya nak kau di projek tu. Disebabkan tidak sabar 2 minggu, inilah kau kena terima. Itu sebabnya bila nak tahu kualiti project manager, decision yang boleh buat. Nak buat decision kena orang yang ada software development experience. Kau nak bedah orang, takkan kau nak bagi doktor kucing. Betul lah. Sabarlah sikit sebab aku dah bagi tahu aku company, sejak aku tinggalkan company aku tinggal rekod yang baik. Sampai sekarang aku keluar lagi minum dengan bos aku. Sebab aku menyokong dia, bukan aku kerja di situ, aku buat kerja berapa gaji, aku balas dengan kerja aku. Lagi balas. Kita bagi tahu bos nak buat career enhancement. Pergilah Syarul. Satu hari nanti kalau mahu hati tu balik. Kau pun tahu kalau bapak kau kerja kerajaan pengarah, sekarang pencen kau tengoklah nasib dia kalau pergi di jabatan itu sini, kerana tempat duduk macam tak ada. Tak adalah bapak kau ajar. Tahu memang pernah masalah, tapi kita ada perjanjian, kita takkan nak buat naya-naya dengan company. Betul lah. Kita buat dosa, biar kita buat dosa dengan Tuhan, tidak puasa, tidak semayang, kita mohon keampunan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita buat fitnah kepada orang, sabotaj orang, lepas tu kau kena mohon ampun kepada orang itu. kita orang melantik kau sebagai suara kami yang Kelab presiden kelab apa tu? Bukan itu yang aku kerja. Ya, orang prepare apa? Hidup orang bawahan. Aku menunggu saat ini. Selepas aku dah buat solat hajat, solat istikharah, solat jenazah je aku perlu buat lagi. Memang aku menunggu saat ini. Tani ni lah. Siapa ini tu? Dr. Azman je lah. Cik Razi Syahora daripada HR. Zamri tak datang. Oh, Encik Razi. Okey, ingat balik. Yang Cik Razi bagi tahu aku, Syarul, even this is business, this is reality of business. Aku tidak setuju dengan dia. Dan aku bagi tahu dia, Cik Razi bagi tahu, dulu Zamri bawa aku masuk, dia kata, Syarul, you have to do the project management. Aku tak pernah buat, tapi I'm willing to do that. I will take that challenge. Lepas itu aku bagi tahu dia, Cik Razi bagi tahu, dia tengok aku not qualified enough untuk buat. Oh pula. Lepas dia tak bagi buat. Okey, Syarul, you cannot involve. Aku kata okey, tapi saya lawan. Saya bagi tahu dia, tak apalah, kalau Cik Razi manage projek ini, jika projek ini gagal, saya akan menuntut di dunia sampailah di akhirat. Percaya dia? Ya. Bagus. Korang ikut undang-undang. Kalau rasa tu jangan suka tak betul, jangan sokong aku. Cik Razi orang IT lah. Dia bukan orang IT. Dia orang IT lah. Cik Razi pernah memimpin satu company, gagal company tu. Yelah, memanglah. Sebab inilah approach dia. Dan aku tak nak berlaku di kantor dia. Aku sayang company aku. Oh, yang pakcik tua kan? Yang macam orang tutut ni. Pakcik abang lah. Nampak dia macam dia pakcik. Dan sekarang ni aku cakap ke dia, Cik Razi, kerja yang kita telah outsource kepada ITPC RAS, dia sepatutnya buat. Tapi bagaimana pula dia memberitahu Cik Razi dan Cik Razi menekan staf Cik Razi untuk buat kerja-kerja dia. Bagi saya, Cik Razi menyalahgunakan kuasa. Tapi aku warn kau sikit. Tidak, aku rasa sebab macam lepas tu Razi, dia orang macam rapat lah, tapi so kau defend yourself lah. Sebab aku from my viewpoint, aku betul memang suka Razi lah. So Suka sampai mana saja. Tahu. Dulu Mahathir begitu sukakan Anwar Ibrahim itu. Tengoklah apalah kesudahan dia. Nasib baiklah dia singkirkan sebab kalau tak Mahathir tu kena lewat dengan Anwar Ibrahim.